وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini saya bawakan sebuah buku yang disusun sendiri oleh pemilik YouTube ini, iaitu Muallim Hazar. Buku yang berjudul 100 Fakta Ringkas Al-Quran dan Muhammad. Buku ini menghimpunkan 100 fakta penting tentang dua sumber agung umat Islam, iaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW. Disusun secara ringkas, tepat dan padat. Ia membawa pembaca menelusuri perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW bermula dari detik kelahiran hingga ke saat kewafatan baginda, sambil memperkenalkan pelbagai fakta menarik yang sering terlepas pandang. Setiap fakta ditulis dengan bahasa yang mudah sesuai untuk semua peringkat, sama ada pelajar sekolah, guru maupun orang awam. Bukan sekadar membaca, tetapi juga mendalami keindahan wahyu dan kepribadian Rasulullah SAW yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Antara keistimewaan buku ini ialah penyampaiannya yang mesra dan berfakta, menjadikan ia bacaan pantas tetapi penuh isi. Ustaz Hariri Daud menyebut buku ini sebagai info pantas dan menarik tentang Al-Quran. Manakala Maulana Hussein Abdul Qadir Al-Yusuf, seorang pakar hadis, menyatakan bahawa buku ini disusun secara ringkas dengan menyebut fakta yang sesuai dijadikan rujukan pantas semua lapisan masyarakat. Selain 100 fakta utama, buku ini turut memuatkan 30 bonus fakta ringkas Ramadan. Sangat sesuai dibaca sebagai tazkirah atau perkongsian ilmu di surau, masjid maupun di sekolah. 100 fakta ringkas Al-Quran dan Muhammad SAW mengingatkan kita bahawa ilmu tidak semestinya berat dan susah untuk dihayati. Kadang-kala fakta-fakta yang kecil juga mampu menyentuh hati dan menyalakan cinta kepada Rasulullah SAW. Sekian dulu resensi buku bersama saya Cikgu Wani. Teruskan mengikuti slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Kerana setiap helaian buku adalah jendela menuju ilmu dan iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang jelas.